Rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Ia adalah racun yang merosakkan sebuah negara secara perlahan, dari projek terbengkalai kepada kemiskinan rakyat hingga runtuhnya kepercayaan terhadap kerajaan. Dokumentari ini akan membongkar bagaimana rasuah bermula, bagaimana ia tersembunyi dan bagaimana akhirnya menghancurkan segalanya. Antara punca utama rasuah ialah kelemahan tadbir urus. Apabila sistem pemantauan tidak ketat, peluang untuk menyalahgunakan kuasa menjadi lebih tinggi. Selain itu, birokrasi yang kompleks juga menyumbang kepada rasuah. Proses yang terlalu lambat mendorong individu untuk mempercepatkan urusan melalui jalan yang tidak sah. Faktor ketiga pula ialah budaya materialistik dan gaya hidup mewah. Keinginan untuk hidup di luar kemampuan mendorong individu mencari jalan mudah untuk mendapatkan wang. Simptom rasuah sering tidak kelihatan secara langsung, namun kesannya jelas. Antaranya ialah projek terbengkalai atau lewat siap. Dana yang sepatutnya digunakan telah diseleweng. Selain itu, kualiti infrastruktur menjadi rendah kerana penggunaan bahan murah demi keuntungan. Rasuah juga menyebabkan peningkatan kos projek yang akhirnya ditanggung oleh rakyat. Kesan rasuah bukan sekadar angka. Ia melibatkan nyawa manusia. Bayangkan, sebuah bangunan runtuh akibat kecuaian dan rasuah. Nyawa tidak berdosa menjadi mangsa. Dari sudut ekonomi, pelabur hilang keyakinan terhadap negara yang tidak telus. Ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Yang lebih membimbangkan, rasuah merosakkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Apabila kepercayaan hilang, kestabilan negara juga akan terancam. Rasuah bukan sekadar kesalahan individu, ia adalah permulaan kepada kehancuran sebuah negara. Mencegah rasuah adalah tanggungjawab bersama, kerana masa depan negara bergantung kepada integriti kita hari ini.